akan menerangkan dan berkongsi tentang seni tradisional yang terdapat di Malaysia. Terdapat pelbagai seni budaya yang menjadi sumber bineka oleh pelbagai kaum di Malaysia. Di antaranya adalah seperti seni tarian, seni halaman, seni batik, seni persembahan, seni musik tradisional dan seni keratangan. Ayo belajar tentang seni di Malaysia tercinta ini. Mari saksikan tayangan video montaj yang kami sediakan. Jom tonton bersama. Jom! Adakah seni memberi impak kepada masyarakat, alam sekitar dan masa depan? Jom pelajari. Adakah anda semua kenali tarian-tarian tradisional yang masih berbeza sehingga kini? Mari saya bawa anda semua untuk melihat tarian-tarian tradisional tersebut. Mari kita saksikan bersama. Jom! Ini merupakan proses menghasilkan kain batik menggunakan batik blok. Corak bunga dan warna cerah sering digunakan. Lihatlah hasil batik yang cantik ini. Dan kompang ini. Ianya merupakan antara alat muzik yang masih digunakan dalam muzik-muzik tradisional sehingga masa kini.